Your favorite girl is here. Guys, so kita nak berada di hadapan jalan apa nama ni? Jalan Alor. Jalan Alor. Jadi hari ni kita nak lepaskan craving Aisyah makan king crab dengan Amri. Tapi Amri sebenarnya tak boleh makan seafood, right? Sebab dia ada resedong. And I don't want you die, okay? You need to be Jauh lagi dari jantung lah. You need to be here with me until the day we die together. Yang sekarang kita orang nak pergi cari kedai king crab hari tu. Tapi memandangkan Amri tak boleh makan, saya akan suruh dia cari makanan lain. Saya tak nak dia tengok je saya makan. Dia kena makan sekali dengan saya. As long as with you, You okay? I'm okay. Okay, that's good. As you should. Sorry korang ni vlog macam mengejut. Sebab macam nak habis, nak apa kita kata, hargai masa-masa ni yang ada. So ini telefon 13, so pecah-pecah sikit macam tu. Kalau 17 dia tak buruk Sebenarnya sangat. ini bukan kali pertama kita datang sini. Ya betul. Betul aku cakap ini nak melepas, ini macam nak melepaskan segala niat yang belum ditunaikan sepanjang kita berpartner. Macam tu. Yalah hari tu kan aku cakap nak king crab. So hari ni lah harinya. Itu je kan niat kau berpartner dengan aku. Apa? Makan king crab? Tak logik. Itu je niat kau. Tidak Apa? niat lain. Tak ada. Ha? Niat aku dengan apa je kau? Itu je niat kau. Kau berpartner dengan aku, kau makan king crab je kan? Tak lah. Maksud? Kan takdir kita berpartner ni. Sorry muka Amri masam sikit, okay? Amri nampak macam perempuan. Tadi kita orang pergi TRX. Lepas tu orang dekat dalam mall tu macam takut dengan dia. Dia outfit dia. So sebenarnya kita sudah pergi sini hari tu cari king crab ni. Betul. Tapi sebabkan time tu dorang belum pergi laut. Maksudnya? Maksudnya time tu king crab tu masih di laut. Ada lah hari tu. Adakah? Ada lah. Cuma hari tu kan kita tak sempat. Kita kan nak berbasking hari tu. Bukannya nak makan. Ya. Alright. Kau ingat tak? Ingat? Ni? Nama dia Sudin. Sudin. Sedakul. Sudin. Din. 400. Ya, 400. 400 ringgit. Tidak boleh kurang kah? Kurang. Dua rasa tak boleh kurang. Dua rasa. Ya. You masak dua rasa. Ya. Okay, you kasih angkat satu lah. Ya lah. Ini ada anak dia kah? Ada anak. Ada. Ada. Ada anak. Gimana? Wow, ni pegang. Tajam loh. Ya, tajam. Tajam. Yeah, be careful. I want to hold. Oh, beratnya. Berat. Beratnya. Patut 800. Yeah. Hati-hati. We gonna eat this today. Muat kata dalam perut kau. Jangan cabar perut Aisyah. Tapi Aisyah kan tengah dalam misi diet. So kita akan bungkus balik rumah untuk Rina sikit. Take a picture of me. Okay, jap. 1, 2, 3. Okay. 2, 3. Terus lauk. Oh, it's so hurt. Ciuman terakhir tu untuk juru kamera. Tisu okey. Apa Amri ni? Observe. Sematang hati ditepik pada kembali janji kamu buruk cari karena alasan tak kamari Gelak ke tu? Plastik ke? Rupanya selama ni Kuat sikit. inilah teknik dorang sebenarnya selama ni. Apa? Tengok, tengok.
Getah. Jangan gigit kuman. Getah lah. Yeah, this one is fake. Like you. This one is fake like you. Like me? Welcome, sir. We have a Ini masak apa? Masak cili. Masak cili ya? Wow. Ini chef. Dia penat dah, jangan kacau. Mari tukar kalau penat. Tukar. Satu dah siap, saya beli 2 persen cili, satu dengan salted egg. Oh. Sebenarnya Aisyah dah pernah makan tapi dengan kawan Aisyah. So, kali ni dia akan lain lah sebab datang dengan Amri. Oh my god, it's so good. I'm not lying. We are done. Sekarang kita nak cari makanan Amri pula. Woo! Thank you. What's that? Dengan bangganya dia mengangkat. So sekarang nak pergi cari makanan Amri pula. I'm so excited because this one is so good. Dan saya datang dengan orang yang saya suka. Selesa bukan suka. Too many peoples. I almost kissed the girl. Oh my god. Oh my god. Ayo Les. Jadi sekarang nak cari air. Aisyah nak air. Cuba tekan aku nak air apa. Air ni aku selalu minta kalau kita keluar pergi makan. Orange. Satu lagi. Review. Yeah. No. Lagi satu. Boring lah orang dengan tu balik-balik kan review. Kau yang cakap. Salah aku ke? Kau yang selalu minta. Bukan tu. Kau kena. Yeah, because I want coconut. Because ni banyak orang jual coconut dekat dalam buah dia. Tapi Aisyah tak tahu dia boleh letak ais tak kalau jual coconut. Boleh. You ask for me, okay? Okay. You are my saver. Apa? Penyelamat apa? You are my superhero. But you are my future. Cringe lah kau ni. Kau berharap apa? Apa yang kau berharap? Tampang. Oh my god, look at this. Wow. Ya, aku tengok ni tadi. Dumplings. This look so good. Tapi memandangkan Aisyah tengah dalam misi diet sekarang, Aisyah tak boleh. Aisyah nak kena kuatkan iman. Sebab sampai bulan 5 ni Aisyah target berat Aisyah adalah 53 kg. Tapi kalau dah dapat 55 tu pun dah okey dah. Amri, Ya. kau rasa aku mampu tak dapat berat 55 ke 53 kg bulan 5 ni? Ya. You will. I will. Ya. You trust me? Ya. You believe me? Ya. Let's go. Lepak dekat kedai ni. Dah order makanan. Amri order sup ekor, telur dadar dan nasi putih. Aisyah order kerang bakar je sebab kita dah ada shut up. Kedai ni halal tau. Ini ada halal tu, ada bismillah dah. Kalau awak terus masuk. Kau mau aku pindang kau kan? Apa? Kau mau aku pindang kau? Hah? Mau gak? Kau mau gak? What do you mean? What do you mean? Mana dia? Kau mau pindang kau dengan bismillah? Hah? Mau gak? Kalau masuk Minang kena pantun lah. Contohnya kan, kau dah sampai depan pintu rumah aku. Lepas tu bapak aku suruh kau bagi pantun. Boleh? Tinggi-tinggi tiang telekom. Assalamualaikum. Ngana mo singgung pal kita muka turang kampan le bukan tape saingan jadi sekarang gak usah.
Lagi. Lepas dia bagi salam, bapak aku dah jawab salam. Kau nak cakap apa? Bagilah dulu baru boleh ni jual beli. Okay. Pergi berniaga pasar malam. Waalaikumsalam. Tak mau. Okay. Okay, sambung. Sambung pantun. Waalaikumsalam tadi, lepas tu? Tiang telekom ku panjat. Okay. Kau dah sini berhajat. Sabarlah dulu, dia 4 kerat. Okay. 4 kerat, okay. Langsung salah 4 kerat. Memanjat pula membawa pinang. Okay. Alah, terbaca lah sudah kalau gitu. Belum. Saya datang ada hajat. Okay. Saya nak datang meminang. Okay, that's good man. Cuma nasi kah? Enggak. Tak mau. Kerang bakar. Berapa? Oh, ini. Basah dah kau. Bukan kau memang mau berbahasa-basahan dalam hujan dengan aku? Itu kalau dengan kau. Dengan suami aku lah. Memanglah suami kau sekarang ni dengan siapa? Ya, dengan kau. Niat tu Yang basah sekarang bila? Niat tu untuk suami aku. Ya memanglah untuk suami kau. Sekarang kau dengan siapa? Dengan kau lah. Lepas tu aku nak cakap pun nanti. Sekarang bahasanya sekarang. Perasanlah kau ni. Lele cakap jujur je lah. So good. Okay. Memandangkan ni konten pertama kita lepas dah naik cuti. Cuba bagi tahu niat kau. Apa lagi sebenarnya niat kau sepanjang partnership kita ni tapi tak tercapai? Apa yang kau pernah niat tapi belum buat? Aku mau pergi ke Kedah. Betul. Kau mau kah? Aku mahu tapi tu betul-betul lah. Betul. Tisu satu tumpah. Ambil tumpah. Apa yang tumpah? Ini. Lepas tu kau basah. Basah kan? Kau basah kan? Sekarang kau basah di mana? Ya di sini dengan kau. Cepat. Kenapa orang tua ni? Aku dah cakap pun aku mau jadi suami kau, masalah dia. Orang dia jadi suami kau. Cepatlah. Apa tadi? Apa niat? Janganlah niat yang besar-besar. Niat contohnya macam teringin membaca sama-sama ke. Niat aku hari tu mau partner dengan kau untuk jadi sebagian dari hidup kau je sebenarnya. Aku jadi sebagian dari hidup kau kan sekarang. Okey. Lain selain tu? Jadi ke belum? Dah jadilah. Okey lah, sudahlah. Klise lah kau ni, serabut lah. Macam aku kan, aku ada banyak. Sekali aku buat ni kan, aku mesti akan buat konten. Benda tu aku nak. Ha? Benda tu aku nak buat dengan. Contoh aku kan, aku bekerja sepencenian dengan partner. Aku pun memang tak Kau sekarang bekerja? bekerja lah. Faham tak? Tapi contohnya macam aku ada craving something, perbuatan ke, tempat ke, makanan ke, aku mesti akan buat benda tu dengan partner aku yang sekarang. Sebab itulah benda tu kan aku selalu enjoy dan dia selalu random. Sebab itu adalah apa yang aku nak pada ketika tu. Faham tak? Macam sekarang apa yang aku nak adalah kau. Makan dengan kau. Adik aku tak habis lagi lah. Siapa mau kau? Sama je mau aku. Okay, then it's good. Not me. Kau nak mau dengan aku? Tak mau? Kenapa? Kenapa? Kenapa nak mau dengan aku? Dah dapat dah. Di depanku bilang I love you, I miss you, tapi Apa yang kau dapat? Hati aku. I don't know. Only you know the answer.
Jadi kau tak yakin lah dengan diri kau sendiri gitu. Kau perlu yakin dengan diri kau lah. Apa? Kau perlu yakin dengan diri kau. Yang? Kau dapat apa dari aku? Aku dapat masa kau. Ramai je orang dapat masa aku. Maksudnya kau ni nak special pun. Ya. Ya kenapa dapat masa kau? Ramai je. Ya tak? Aku luang je masa dengan orang lain. Oh, so maksudnya ayat kau yang kalau kau susah bila-bila kau laku je. Maksudnya kau bagi kat semua perempuan lah. Dah, aku tak cakap pun dengan perempuan masa tu. Aku boleh Lagi bukan perempuan aku tak rasa tercabar lah. Aku boleh buktikan lah yang perempuan tu kau je. Tak perlulah buktikan, kenapa nak buktikan kat aku? Sebab nanti kau fikir aku tipu. I don't care. Kau pergi balai polis pun orang akan minta bukti dan saksi Okay. untuk percaya benda tu. Okay. Kerang ni bukti kita. Kerang ni bukti kita malam ni. Dia saksi. Oh, saksi tu. Bukti is evidence. Oh ya. Dari soalan tadi kau belum jawab lagi. Di mana? Apa yang kau dapat dari aku? Masa kau? Masa? Ya. Yang saya rasa sebenarnya Aisyah dapat daripada dia adalah layanan dia yang sangat ikhlas dan baik dengan Aisyah. Tengah basuh tangan. Apa yang Aisyah dapat daripada dia adalah layanan yang sangat baik dan keikhlasan di dalam berpartner dengan Aisyah. Okay. Apa yang kau letak di nasi aku? Aku ludah. Dia kau terangau-angaukan aku. Oh, patut pun selama ni kau selalu bawa aku makan. Rupanya kau letak sesuatu di makanan aku. Ha? Jadi tak? Tuhan masih jaga aku. Oh, tak jadi lagi lah? Aduh, yang kena jadi lah. Tak, sekarang ni Aisyah tak tahu Aisyah boleh makan tak king crab ni. Sebab tadi dia kata Boleh makan je? tak boleh makan kat Makan kedai. je. Makan je lah. Oh my god, I'm scared. Makan. Kelakar bila orang dengar kita orang berdebat mesti orang ingat kita orang gaduh betul-betul. Kau tahu tak live yang kita gaduh tu? Live yang kau aku gaduh tu? Pagi tadi Aina tanya aku, orang gaduh betul-betul ke? Pasal Aina marah. Kau banyak salah dengan Aisyah. Maksudnya kita ni berjaya sangat tau kan? Dalam memanipulasi Bukan berjaya sangat. Masalahnya kita bercakap memang macam tu, macam gaduh. So kita kan Chinese. Kan? Entahlah. Tapi ayah aku pun kalau bercakap macam gaduh, dia bercakap suara dia besar. Orang Indonesia kan Chinese. Smell deh. Ni. Eat something, eat. Ni menu sedap. Buka tangan kau dari kita. Dia tak habis kalau Aisyah ulang makan ni kan mesti dia ingat aku nak suap dia. Kau tahu apa yang paling best? Bila craving kita dissatisfied kan? Biasa saja. Untuk aku nak. Sebab aku bukan yang bukan food. Aku rasa makanan semua sama. Bukan. Aku. Bukan. Craving tu bukannya soal makanan je. Aku dah pernah craving. Perbuatan. Kau faham tak? Aku dah pernah craving. Craving tu apa yang kau inginkan. Contoh perbuatan yang kau craving. Makan dengan kau, makan kisah dengan kau. Apa dah? Itu kan craving. Craving tu. Rasa kutil. Aku bunuh ke kat sini. Lain lah makan kongsi-kongsi dengan makan seorang. Hari tu aku kongsi ramai-ramai dengan kawan aku. So, best. Paling best deh. Berkongsi lah.
Macam kita kongsi masalah dan saling menyelesaikan. Aku ada kongsi perasaan juga. Kau ada rasa? Kau ada rasa kan benar? Ikut lah. Tapi betul ni. Hah? Aku ada kongsi perasaan aku. Masalah apa? Kau ada perasaan nggak? Masalah ada banyak. Iyalah. Yang mana satu? Mana satu yang kau rasa? Aku rasa yang Rindu lah semestinya. Yang kau pikir sampai mana ni? Hah? kau rindu aku tu betul-betul tu. Kenapa kau rindu? Rindu kan perasaan. Yelah kenapa? Apa yang kau Manalah teringat aku tahu sampai kau perasaan rindu? aku. Tidak, jalan aku ingat apa-apa. Dia tak ingat apa-apa. Rasa macam ya kan sebelum aku rindu tu kan aku selalu buat benda tu sama-sama dengan orang. Okay, so apa yang kau buat? So jadi lepas tu aku nak buat. Jadi benda je jadi rindu gitu. Teringat ke tu? Tak ingat pun. Kau ni kalau Benda tepuk dia dia jadi macam kehidupan aku. Dia ada benda tu. Aku rasa king crab ni fake lah. Tengok, ini yang macam dalam freezer dekat Lotus. Guys, kalau korang ada craving something makanan, kalau korang ada duit lebih kan, korang lepaskan craving korang tu. Jangan simpan. Duit yang kita cari tu spend untuk diri kita. Pening Nanti lah. tahu ada jejak kesabah kat sini. Kau yang bagi tahu tadi ni kan? Hai, jejak kesabah. Kau yang bagi tahu tadi kan? Macam mana ngorek Pak Sabah? Sekarang aku dah berjaya. Nah, kau rasa aku jatuh cinta dengan kau ya? I don't know. Kau rasa aku jatuh cinta dengan kau ya? Tak. Kau rasa? Tak? Sebab? Sebab dia macam ni. Kau broken. Kau single 9 tahun. Apa yang membuatkan aku rasa kau boleh suka aku? Dalam 9 tahun tu kau tak boleh suka. Faham tak? Siapa cakap aku tidak suka orang dalam 10 tahun? Betul juga. Jadi sekarang kita akan tunggu. Siap makan. Dan kita tengok boleh buat apa lagi. Tengok pada aku cakap dah aku dah daya. Tadi aku dah tanya dah, boleh tak nak 52 kg, 53 kg? Boleh. Lepas tu kau beli ni buat apa? Cepat. Ambil. Ya. Tak manis pun. Ini telur tau tak telur. Whip. Maksud whip tu guna apa? Mana ada? You know it's cream, it's susu and sugar. Low fat. Susu low fat dia pakai tadi. Itulah dia je aku gemuk lah, berat lah, apalah. Sedap kan? Kan? Oh ya. Tapi kurang fluffy. Ini dah fluffy dah lah. Not bad, tapi rasa susu dia kuat sangat. Biar kau punya berat badan semakin naik. Supaya kau selalu mengadu dengan aku nanti. Kalau kau mengadu ada aku okey lah, selalu lah kau mengadu. Aku sediakan ni. Sediakan apa? Sediakan Sebenarnya apa? ganti aku lah, Bri. Sudah lah, satu kali je lah bagi kau. Don't buy this. Cepatlah balik ni. Aku dah dapat apa yang aku nak. Kau balik sudah. Ini yang kau cakap love language kau spend time. Ha? Selalunya aku suka berborak, tapi kita macam tak borak sangat. Kita lebih ke apa? Diam je. Menikmati masa yang ada. Jom. Kita OTP lah kau mah. Hari-hari. Macam tiada benda lain mau buat.
you.